letih sikit. Itulah letih sebab banyak persediaan ke arah hari Ahad. Tapi nanti kita sembang pasal hari Ahad kemudian lah. Tapi yalah, banyak benda nak kena buat, nak kena pastikan semua berlaku dengan baik. YB tengok satu-satu tu. Saya cek setiap dot bagi setiap persediaan. Besar lah kan? Besar. Maksudnya besar apa? Benda tu yang YB nak. Tak, pengumuman tu besar lah. Macam saya ditanya wartawan tadilah, dia cuba biasalah semalam kan, semua nak tahu clue lah. Cuba korek kan. Cuma saya kata dia memang pengumuman besar, bukan yang biasa-biasa lah. Sebab kalau pengumuman biasa tu buat dekat TikTok pun cukup lah, buat dekat podcast pun boleh kan. Ada kaitan dengan yang bulan 6 tu ke YB? Tak apa, nanti kita jawab kemudian. Nanti saya saja. YB, sebelum kita start kan, saya nak tanya, pegawai SPRM terkejut tak YB datang balik SPRM tadi? Dia orang dapat happy je. Nak kata terkejut tu tak adalah. Sebab peguam saya dah hantar surat hari Ahad, jadi mereka sedia maklum lah. In fact awal-awal tu kita bersetuju hari Rabu. Sebab ialah pihak media dan ada pihak yang mengatakan ini saja susun ni untuk ambush Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Sebenarnya tak ada kena-mengena kan. Saya hanya nak memastikan bahawa siasatan SPRM itu menyeluruh dan ada semua fakta yang tepat. Oleh kerana siasatannya setakat ini tidak ada kaitan dengan wang, tidak ada suapan, tidak ada transaksi. Jadi ia berkaitan dengan keputusan kerajaan. Keputusan kerajaan itu melibatkan keputusan di kabinet, kan, dan juga jawatan kuasa pemandu yang ada bukan saja saya. Ada Perdana Menteri, ada Menteri MITI Zafrul, ada Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah kan. Jadi tak boleh lah semuanya nak tahu pasal proses, tapi hanya soal siasat saya. Soal siasat lah ketiga-tiga orang lagi inilah. Jadi itu sebahagian daripada proses undang-undang untuk memastikan bila masuk mahkamah nanti, contohnya kalau SPRM tidak panggil Perdana Menteri, itu isu besar lah. Maksudnya tidak siasatan itu tidak lengkap. Kan, tidak panggil Amir Hamzah, tidak panggil Zafrul. Jadi saya nak tengok lah nanti kan. Jadi itu terpulang kepada SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara lah, pihak pendakwa raya. Kalau mereka teruskan juga tanpa memanggil Datuk Seri Anwar, tanpa memanggil Amir Hamzah, tanpa memanggil Zafrul ni, dan dalam mahkamah nanti fireworks lah nanti. Kan.